Saya dapat satu video berdurasi 33 saat yang menyatakan tentang sekelompok YouTuber ni. Saya tak kenal lah nama dia siapa, tapi mungkin budak-budak muda kenal lah. Cumanya yang saya tertarik dan saya terasa nak marah ialah bagaimana dia menyebut tentang Patik merasakan pada tahun 2026 tidak ada orang lagi ingat pada Nabi Muhammad SAW. Nama Patik Saripah. Tahu apa maksud Saripah? Saripah bermaksud wanita terhormat keturunan Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. 2026 saya menjangkakan, Patik menjangkakan tiada lagi orang yang ingat pada Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. Dan nak tanya, Ini satu kalimah ataupun satu perkataan yang sangat teruk yang dilafazkan oleh seorang orang Melayu, budak muda tentang perkara ni. Kalau dia nak melawak dengan benda ni, kita kena ingat melawak tu tak betul. Dengan menggunakan kalimah itu satu melawak yang tidak betul. Dan saya harap dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha dan tarik balik perkataan tersebut dan jangan main-main. Kamu menyebut tentang 2026 tak ada orang menjakakan, tak ada orang akan ingat pada Nabi Muhammad SAW. Ini satu kalimah yang kufur. Mana kamu belajar kalimah seperti ini dan kamu nak jadikan ini sebagai konten? Dan siapa yang menyediakan konten tersebut? Skrip tersebut siapa sediakan? Adakah spontan keluar daripada mulut kamu? Ataupun kamu sengaja nak mempermain-mainkan perkara ini? Tolong jawab dengan betul. Tolong keluarkan statement yang betul. Sebab saya harap pihak berkuasa boleh kaji balik perkataan budak ni dan ambil tindakan kalau ternyata dia mempermain-mainkan Islam sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.